Kenapa public goal tak masuk Q3 kalau public goal ni betul? Mari tengok sampai habis. Public Goal telah mempunyai lebih 2.4 juta pelanggan di seluruh dunia. Public Goal dikenali sebagai antara syarikat perdagangan emas terbesar di Malaysia dengan beroperasi sejak tahun 2008 lagi. Public Goal telah menerima pengiktirafan rasmi daripada Guinness World Record untuk kategori The Most Gold ATM Deployment, iaitu jumlah pemasangan gold ATM terbanyak di dunia. Setakat Januari 2026, Public Goal mempunyai sekitar 155 unit gold ATM di Malaysia, Indonesia dan juga Dubai. Kalau Public Goal ini skamer ataupun syarikat kecil biasa, mustahil telah bina lebih 155 gold ATM sehingga mendapat Guinness World Record. Ini bukan sekadar viral di media sosial, tetapi pengiktirafan dunia terhadap infrastruktur emas yang telah Public Goal bina. Masuk TV boleh bayar slot iklan, tapi Guinness World Record bukan boleh beli. Banyak syarikat pelaburan muncul sekejap kemudian hilang. Tetapi Public Goal sudah melalui zaman COVID-19, kejatuhan ekonomi, turun naik harga emas, perubahan kerajaan dan Alhamdulillah masih terus berkembang sehingga kini. Konsep simpanan emas bersama Public Goal sebenarnya ubah cara masyarakat melihat emas. Dahulu emas dianggap hanya untuk orang kaya atau produk barang kemas sahaja. Paling penting beli emas, dapat emas fizikal, dan emas yang kita simpan tidak ada konsep beri dividen ataupun income bulan-bulan. Kesimpulannya, kejayaan sebenar bukan bila orang nampak kita di TV, tetapi bila syarikat itu masih kukuh selepas bertahun-tahun dan terus dipercayai oleh pelanggan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan feel free untuk share. Yang mana belum ada akaun, boleh klik link di bio. InsyaAllah saya akan bantu selepas ini. Jumpa lagi.